sorry. Ramai pula orang kat sini. Tak apa. Nasib bawa saya tak lasak. Tapi, buat apa kat sini? Oh, saya nak buat program liputan khas untuk program Madani Rakyat bagi tahun 2025. Awak pula? Samalah. Hai, saya Nur Auni Syaza dan saya Nur Anis Raisa. Kami merupakan wartawan TV PSS SMK Seri Mahkota dan kami berada di program Madani Rakyat bagi tahun 2025 yang diadakan di Politeknik Merlimau, Melaka. Seiring dengan semangat Madani, Kerajaan Negeri sentiasa meletakkan rakyat Kementerian Induk. Jadi saya ucap penghargaan dan tahniah dan tentunya kerana Kementerian Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Auni Syaza, wartawan TV PSS SMK Seri Mahkota, melaporkan daripada program Madani Rakyat 2025 di Politeknik Merlimau, Melaka. Pada hari ini bersama dengan saya, Guru Bahaya Datuk Dr. Muhammad Ahmad bin Saleh yang merupakan Expo Kemajuan Desa, Pertanian dan Jaminan Makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanyakan beberapa soalan. Boleh 10-20 pun boleh. Okey, Abi, boleh tak kongsikan sedikit apakah tujuan sebenar program Madani Rakyat ni diadakan? Alhamdulillah hari ini program Madani Rakyat ni kita adakan adalah bukan sekadar, kalau ni tengok ni kita ada banyak helikopter sebagai kan. Tapi bukan helikopter je kita bawa, bukan aset tentera je kita bawa, tapi kita bawa semua agensi yang ada dalam kerajaan ni berkampung dekat Merlimau ni supaya orang Melaka boleh datang bawa apa sekali isu pun boleh datang ke sini. Macam-macam ada, kita sediakan peluang kerjaya juga. Kita ada peluang kerjaya hampir dekat 1000 jawatan kosong yang perlu diisi. Jadi orang datang ni mungkin boleh dapat kerja buat kat sini. Dan pada masa yang sama juga kita buat jualan madani, agro madani, dan memang kata orang pun jualan rahmah yang memang harga sangat-sangat rendah dan berpatutan lah. Jadi ini antara manfaat yang boleh kita berikan kepada orang kampung. Baiklah, bagi YB, bagaimana program seperti ini dapat memberi manfaat kepada penduduk di Merlimau, khusus ni kepada golongan muda? Pertama, macam saya kata tadi, untuk golongan muda ni, pertama kita ada sediakan peluang untuk kerjaya. Ramai orang muda kadang-kadang dia tak tahu apakah ruang dan peluang yang boleh dapat. Macam contoh agensi tadi kita tengok ada agensi Kementerian Pendidikan, malah pertahanan pun ada offer untuk siapa yang nak join tentera. Jadi mungkin sebelum ni dia orang tak tahu, dia orang sini dia tahu bahawa dia layak rupanya boleh join tentera. Itu pertama. Yang kedua adalah banyak agensi sebenarnya dalam kerajaan kita ni, kita ada banyak ruang dan peluang. Kita ada macam-macam geran dana ke bantuan. Tapi masalah kita orang kampung ni kadang kita tak tahu macam mana kita nak mohon, macam mana kita boleh berlapas, sama ada kita layak atau tak layak. Jadi inilah antara fungsi tujuan program ini. Datang kat sini boleh tanya secara terus dengan kementerian. Jadi alhamdulillah lepas tu dapat. Dan tentulah untuk orang muda, adik-adik kita macam-macam kita sediakan. Orang yang helmet pun boleh ganti yang baru. Apatah lagi ada motor untuk gantikan minyak hitam dan macam-macam lah, insyaAllah lah. Alright. Baiklah, akhir sekali, apakah harapan YB terhadap generasi muda yang hadir di program seperti ini? Pertama, generasi muda jangan malas. Kena cari. Korang kena ikhtiar untuk cari untuk apa yang korang nak buat kat sini. Macam-macam ruang dan peluang kita dah sediakan. Yang penting korang aja kena datang explore apa yang sesuai untuk diri korang. Kalau kau malas, kau duduk kat rumah, kau main handphone je sampai bila-bila lah dik, kau takkan berjaya. Kau jangan percayalah cakap aku. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Sama. Okey. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Aisyah binti Omar daripada Wartawan UPSS SMP Seri Mahkota. Boleh saya perkenalkan diri? Okey, saya Ustaz Saja Muhammad Azri bin Mansur daripada Pusat Latihan Kehormatan Diraja Unpad Taiping Perak. Soalan yang pertama, boleh tuan terangkan tentang sedikit skop kerja ATM kulinari ini? Okey, untuk skop kerja dalam ATM kulinari ni, okey, kami sebenarnya dipanggil chef tentera. Lepas tu kami ni adalah jurulatih di dalam bidang kulinari. Okey, untuk kerjaya sama juga macam kita budak awam. Okey, kita ada kursus daripada permulaan, kursus komis, yang kedua kursus demi chef, yang ketiga kursus CDP, yang keempat kursus penolong eksekutif catering, yang kelima kursus eksekutif catering, keenam kursus pengurus catering. Kerjaya ni sama macam awam, tapi berbezanya tentera ni kita boleh belajar semua sekali. Bezanya kita boleh belajar contoh macam ukiran buah, ukiran ais, lepas tu untuk ukiran butter. Di bahagian pastry pula kita ada mengajar membuat kek dan juga dessert semuanya. Untuk masuk tentera ni berpeluang lebih terbuka lah. Maknanya dalam satu orang tu dia boleh buat 10 perkara. Maknanya semua dia dapat dalam ilmu ni. Okey, sama. Itu je aktiviti yang menarik di Program Madani Rakyat 2025. Saya Nur Anis Kaisar. Saya Auni Syaza. Saya Mariana Aisyah. Sekian saja daripada kami bertiga. Bye.